Assalamualaikum. Abang rasa nak buat nasi kau mok Thai terpadu sekali. Luncur. Puh. Bawang merah, bawang putih, halia, tomato, serbuk kurma, serbuk kari daging, serbuk ketumbar, serbuk jintan manis, serbuk kunyit, sedikit air, bawang putih, halia, serai, kunyit hidup, akar ketumbar, kisar halus 4 behel tadi. Siap bahan blend. Gaul air dengan behel kisar halus, sos tiram, serbuk perasa, garam, pewarna merah, gula, gaul sekata, perah selima, sedikit tepung jagung, gaul sekata. Kita perak sekejap sebelum goreng. Panaskan minyak, tumis 4 sekawek, irisan bawang, halia, akar ketumbar, tumis sehingga naik bau dan sikit kuning. Masuk rempah komok, tumis sehingga pecah minyak, gula, garam, cube pati air, sedikit air, tomato, air. Okey, air masuk dah. Masuk beras yang telah dibasuh, susu cair. Masuk air mengikut sukatan berapa cawan beras kita guna. Kita kacau-kacau sikit. Untuk sos, cili padi, cili merah besar, bawang putih, blend kasar 3 behel. Masuk behel kisar, akar ketumbar, garam, gula, sos ikan, perahan 5 nipis. Masak sos hingga mendidih. Siap sos nasi komok. Nasi abang mung tukar masuk rice cooker sebab malas nak tunggu. Oh, tengoklah kejadian dia. Nasi komok Thai abang mung. Tabur daun ketumbar. Untuk air kita panaskan minyak. Minyak panas dah, kita goreng air. $2,000 years later. Siap kita punya nasi komok ala Thai. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.